Hari ni sis nak share resepi paling senang tapi nampak klasi. Ais sparkling lychee style. Sister Man. Mula-mula dalam jug besar tuangkan 1 tin air lychee. Berat apa pun tak apa, boleh je. Kemudian tuang sparkling water secukupnya ikut tahap kemanisan dan gas yang korang suka. Lepas tu masukkan ais batu dulu, bagi dia betul-betul sejuk menyegarkan. Tambahkan goji berry yang dah kita rebus awal tadi. Kenapa goji berry? Suka hati akulah resepi aku. Rebus sekejap saja, jangan terlalu lama, nanti lembik sangat hilang tekstur dia. Seterusnya hiris lemon dan masukkan sekali dalam jug untuk bagi rasa lebih fresh. Letak banyak pun tak apa, jangan kedekut lemon sebab dia akan naikkan aroma tu. Akhir sekali masukkan daun pudina. Combination lemon dan daun pudina ni memang lengkap. Bau dia pun dah buat kita rasa tenang. Dah siap. Nak hidang, masukkan dulu ais batu, isi lychee, goji berry dan hirisan lemon dalam gelas. Lepas tu baru tuang ais sparkling lychee tadi. Nampak berlapis dan cantik sangat. Tengok pun dah tahu sedap. Memang sesuai sangat nak sediakan untuk berbuka nanti atau nak jamu tetamu yang datang rumah. Mesti tetamu pun akan terpegun tengok air ni. Menarik sangat. Bukan saja sedap, tapi lemon dan goji berry tu pun banyak khasiat untuk badan. Sedap. Okey, itu saja sis nak share. Selamat mencuba.